Assalamualaikum dan salam Ramadan. Alhamdulillah hari ini episod pertama kita bersiaran dalam Refleksi dan Ramadan R&R yang dibawakan khas kepada anda untuk mengupas isu-isu yang menarik lah sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi pernah tak penonton rasa ataupun anda semua rasalah Ramadan ni lain macam? Apa yang lain macamnya? Kita rasa suasana dia lembut, orang jadi lebih baik dan masjid penuh. Selalunya tak cukup pun satu saf tu, tapi bulan Ramadan ni dia special sikit. Rumah pun kita rasa tenang je suasana. Apa sebenarnya membuatkan Ramadan ini unik dan menarik? Jadi, untuk bercakap mengenai uniknya Ramadan pada kali ini, saya bawakan bersama tetamu kita Dr. Muhammad Rusdan, Pengarah Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan. Terima kasih kerana sudi bersama kita untuk berkongsi uniknya Ramadan. Jadi boleh tak kita nak tanya doktor sikitlah secara peribadi. Apa perkara yang paling unik tentang Ramadan bagi doktor? Okey, terima kasih Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua kepada para pendengar. Okey, balik pada soalan Siti tadi ya. Kenapa Ramadan unik ataupun istimewa kan? Okey, kalau kita lihat kepada firman Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah itu sendiri, auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran ila akhir ayat. Bulan Ramadan tu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Jadi cerita Al-Quran ni sebenarnya dia punya impak, dia punya keistimewaan dia akan menyebabkan bulan Ramadan itu sangat istimewa. Kalau kita kaitkan analogi tersebut dengan Rasulullah itu sendiri kan, manusia yang paling sempurna, paling perfect. Kenapa? Sebab Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Begitu juga kalau kita kaitkan juga dengan malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril itu diberikan tanggungjawab, diberikan pos sebagai ketua malaikat? Sebab apa? Sebab malaikat Jibril tersebut menurunkan wahyu berupa Al-Quran itu kepada Rasulullah SAW. Begitu juga dengan manusia lah. Satu lagi kan analogi yang saya nak bawakan. Kalau sekiranya manusia tersebut hafal Quran, seorang yang hafiz Al-Quran, jadi insya-Allah kita akan letakkan kedudukan manusia tersebut sangat istimewa di dalam masyarakat. Jadi balik kepada Ramadan itu tadi, kenapa Ramadan itu istimewa? Yang pertama sekali sebab Al-Quran itu diturunkan. Jadi kena banyak-banyak baca Al-Quran lah. Betul. Yang keduanya saya nak sambung. Sebab apa? Sebab hanya tarawih diwajibkan ataupun diberikan di dalam bulan Ramadan, ditawarkan dalam bulan Ramadan. Kalau siapa yang tidak solat tarawih, dia tak boleh solat pada bulan-bulan lain. Siti boleh solat tak tarawih pada bulan lain? Tak ada. Bulan ni saja. Bulan ni saja. Bulan Ramadan saja kan. Jadi solat tarawih digalakkan untuk kita supaya melakukannya di dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Dan yang ketiganya kita tengok yang besar juga di dalam bulan Ramadan ialah Lailatul Qadar. Kan, Lailatul Qadar iaitu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam bulan lain, dalam waktu lain tak ada Lailatul Qadar. Hanya terdapat dalam bulan Ramadan sahaja. Sebab itulah Ramadan tu akan menjadikan bulan yang paling Ramadan. Kita boleh katakanlah sebagai penghulu bulan lah Ramadan tersebut. Betul. Dan yang lain saya kira yang paling istimewa juga unik Ramadan ni sebab ada bazar Ramadan lah. Tapi kat Malaysia sajalah. Betul. Kalau Siti pergi ke Mesir, pergi ke overseas, saya tak jumpa bazar Ramadan tu. Dari kanak-kanak hingga ke dewasa pun memang rasa unik dan jadi, orang lain, agama lain pun pergi ke bazar Ramadan. Maksudnya boleh mendapatkan manfaat yang sama lah daripada bazar Ramadan tersebut kan. Jadi itu antara keunikan Ramadan lah. So kita sepatutnya rasa gembira, rasa ceria bila kita masuk Ramadan. Dan sepatutnya kita sambut Ramadan dengan hati yang penuh berkobar-kobar. Seperti kita nak sambut, kalau isteri nak sambut suami balik daripada kerja lah. Kan? Ataupun kalau mereka yang nak bertunang tu nak tunggu masa nak kahwin. Begitu jugalah kita. Sepatutnya kita rasa ceria, rasa gembira, rasa happy dengan kedatangan Ramadan. Betul. Okey, Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Jadi dalam bulan ini juga turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar lah seperti yang doktor beritahu sebentar tadi. Jadi apa sebenarnya maksud lebih baik dari 1000 bulan dalam kehidupan realiti kita, doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan. Saya ni background saya account. Jadi saya suka kaitkan sesuatu perkara especially figure tu dengan matematik lah. So bila kita convert 1000 bulan tu kepada tahun, dia akan jadi 83 tahun. Betul 83 tahun 4 bulan lebih kurang macam itulah. So
Siti mampu tak solat 2 rakaat setiap hari selama 83 tahun? Mampu tak? Tak mampu kan? Jadi maksudnya Allah bagi Lailatul Qadar tu adalah untuk sebagai merupakan suatu jalan shortcut untuk kita dapat pahala yang banyak dalam masa yang cepat. Betul. Jadi kalau kita sia-siakan berlalunya 10 malam terakhir nanti tanpa kita melakukan ibadah pada malamnya, maksudnya kita adalah seorang yang rugilah, teramat rugi. Sebab umur Nabi Muhammad ni pendek. Betul. Nabi kata di antara between Nabi tak kata dalam bahasa Arab lah kan. Di antara baina sitin wa sab'in. Di antara 60 dan hingga 70 tahun. Jadi maksudnya kita tak mampu pun untuk kita stay sampai umur 83 tahun kan. Betul. Jadi perlu kita rebut peluang tersebut sebab dalam setahun 1 malam saja yang akan diturunkan Lailatul Qadar. Okey. Jadi macam mana kita nak rasa keistimewaan tu? Bukan sekadar tahu. Kita tahu bulan Ramadan ni istimewa. Kita tahu banyak pahala yang kita dapat sepanjang bulan Ramadan. Tapi bagaimana untuk kita nak rasa keistimewaan tu? Okey, kalau saya boleh kaitkan dengan cerita Imam Syafi'i yang khatam 2 kali sehari. Quran dalam bulan Ramadan bukan 2 kali sebulan. 2 kali sehari. Maksudnya kalau kita kalkulate dengan 30, 60 kali sebulan kan. Kita agak-agak mampu tak untuk kita khatam 2 kali satu bulan Ramadan. Itu pun mungkin tak lepas kan. Betul. So sebab apa? Sebab dia rasa dia punya keistimewaan Ramadan tu ialah sebagai seorang yang tinggi dalam martabat ilmunya. Okey, dia boleh spend dan dia tak lepaskan peluang tersebut. Okey, untuk kita nak rasa, maksudnya yang pertama sekali saya kira kita perlu kurangkan scroll phone lah. Betul. Kita masalah sekarang ni kita terlalu terikat dengan phone. Betul lah. Lepas solat tarawih, di antara selang rakaat seterusnya tu kita ambil phone dulu Sempat tengok lagi kan. ambil telefon tengok dia scroll. Betul kan. Sebelum nak buka puasa, nak kurangkan masa lama menunggu tu, kita tengok iPhone kan. Jadi itu antara masalah yang kita hadapi sekarang lah. Tak termasuk diri saya sendirilah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat, kita perlu kurangkan masa dengan phone dan tambahkan masa kita dengan Al-Quran. Betul tak Izzy? Betul, betul, setuju. Sebab apa? Sebab Al-Quran tu adalah syifa kan. Dan Rasulullah pun kata orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mengajar, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu li ghairihi lah. So maksudnya orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. So kita banyakkan masa dengan Al-Quran, kita baca helaian demi helaian, kita tadabbur, maksudnya insya-Allah kita akan dapat dia punya zuk dia. Jadi itu antara nikmat yang perlu kita kecap dengan Al-Quran. Yang keduanya, saya kira kita perlu nekat untuk kita dirikan solat-solat sunat lah. Takkanlah solat fardu kita buat daripada 7 tahun sampai sekarang umur 30 tahun, 40 tahun kan. Solat fardu je maintain kan. Itu pun kadang-kadang lewat. Kan, jamak pula Zuhur dengan Asar solat tu kan. Yang orang perempuan. Yang orang perempuan lah. Kan. Ini saya tegur selalunya. Sebab apa? Sebab nak save dia punya make up kan. Dia lewatkan solat Zuhur dan dijamak dengan solat Asar walaupun dia bukan musafir. Jadi kena tukar habit tersebut. Kita solat di awal waktu dan kita perbanyakkan solat sunat. Especially dalam bulan Ramadan ni, itu antara amalan yang boleh mendekatkan kita dengan Allah Taala dan boleh menambahkan zuk dan juga rasa nikmat dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi kenapa masa Ramadan ni kita terasa singkat je doktor? Sekejap je masa berlalu. Saya boleh bahagikan kepada 2 sudut lah. Yang pertamanya mungkin daripada sudut positif. Kalau kita seorang yang memang betul-betul nak grab peluang yang ada dalam Ramadan tersebut, kita akan sibukkan dengan diri kita dengan amalan-amalan. Amalan wajib, amalan sunatnya kita cuba buat dengan sempurna kan. So kalau kita sibuk, kita akan terasa singkat. Sekejapnya. Baru tadi sahur kan, tengok-tengok dah buka. Sebab kita sibuk dengan tadarus, kita sibuk dengan kerja kita di pejabat, amanah dalam membuat kerja, tekun dalam melakukan tugas. Kita sibuk dengan mungkin bersedekah dengan amalan-amalan kebajikan yang lain, tiba-tiba dah nak berbuka kan. Ataupun kalau sekiranya kita rasa macam singkat tu sebab kita terlalu sibuk dengan phone tadilah. Scroll, asyik scroll je. Tak tahu check out. 24 jam tak cukup. Shipping sampai. Aku nak tambah lagi masa tak cukup. Shipping sampai kan. Asyik-asyik COD lah apa semua kan. Jadi itu antara sebab kenapa kita rasa macam singkat dalam Ramadan. Sebab sibuk dengan dunia. Sama ada kita sibuk dengan urusan akhirat
termasuklah kerja kita, sebab kerja kita juga pun ibadah. Dan dalam perspektif yang lain, mungkin kita sibuk dengan urusan duniawi lah, yang kita hanya sekadar puasa dalam keadaan lapar dan akhirnya kita berhari raya dan berlalu begitu saja. So dia merupakan rutin, dia bukan merupakan ibadah kepada kita lah. Jadi saya harap habit ni kita perlu ubah. Rugilah kan. Rugi. Jadi apa amalan yang paling realistik lah untuk kekalkan momentum selepas Ramadan? Okey, amalan yang paling realistik lah. Mungkin Siti kena puasa Nabi Daud kot. Siti mungkin boleh kongsikan. Mungkin boleh kongsikan. Okey, puasa Nabi Daud ni puasa selepas bulan Ramadan lah. Maksudnya dia puasa selang hari kan. Sebab nak ambil ibrah ataupun pelajaran puasa. Tapi yang tu agak idealistik lah. Agak ideal kan. Alright. Jadi saya kira yang paling realistik untuk kita buat ialah amalan yang konsisten, yang istiqamah tetapi sedikit. Okey. Yang paling penting kita istiqamah dengan amalan kita lah. Contohnya kita cuba untuk start solat sunat rawatib. Solat sunat sebelum subuh kan. Yang mana solat sunat sebelum subuh ni lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada segala-galanya. Kita nak apa lagi kan? Yang tu dijanjikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Kalau tak percaya pada Rasulullah, kita nak percaya siapa lagi kan Siti? Yang keduanya mungkin kita boleh bersedekah. Niatkan dalam hati kita, sedekah bukan semata-mata pada hari Jumaat, bukan semata pada hari pada bulan Ramadan saja. Mungkin setiap hari, RM1 setiap hari. Pusat Islam dah laksanakan kempen ni kan. QR pun boleh kan? Boleh. Tak ada sahaja. masalah sebenarnya. Yang ketiganya mungkin dari sudut tadi saya dah sebut puasa sunat Isnin Khamis. Kalau tak mampu mungkin sekali sebulan pun dah cukup. Selain daripada kita implement ataupun kita praktis apply solat sunat tadi. Solat sunat puasa Isnin Khamis pun orang yang nak diet ni cukup baguslah. Tak perlu like IF intermittent fasting tu kan. Buat apa nak ikut barat? Kita ikut yang Islam dah. Dah lama dah kan. Tapi kita nak juga ikut barat. Yang tu juga kita nampak kan. Supaya badan tu maintain fit, sihat kan. Jadi itu antara perkara-perkara yang perlu kita buatlah. Solat, puasa dan juga sedekah. Jadi 3 elemen tersebut walaupun mungkin kecil pada pandangan mata kita, tapi insya-Allah akan menjadi benteng untuk rohani dan juga jasmani kita lah. Betul lah Ustaz. Kalau sepanjang bulan Ramadan ni sebelum kita solat subuh, kita solat sunat dulu. Betul. Cantik kiranya kita kekalkan solat dan tu. Dan termasuk solat sunat rawatib yang lain lah Siti. Contohnya solat sunat selepas zuhur. Sebelum dan selepas zuhur 2 rakaat sebelum, 2 rakaat selepas. Solat sunat selepas maghrib 2 rakaat. Dan juga solat sunat ba'diyah selepas isyak. Ramai orang menunggu solat sunat tarawih, tetapi terlupa untuk melaksanakan solat sunat 2 rakaat selepas isyak. Yang mana pahalanya lebih besar daripada solat sunat tarawih. Jadi tapi kita tak nak lepaskan juga solat sunat tarawih kan. Sebab hanya ada dalam bulan puasa saja. Okey, perkongsian sangat menariklah bagi saya. Jadi kalau ini Ramadan terakhir, apa yang paling penting yang perlu kita jaga? Kalaulah ini Ramadan yang terakhir. Kita tak pernah terfikir Siti betul. Yang ni tak pernah terfikir. Tapi sampai tak, maksudnya bila Allah Ta'ala kata kun fayakun, maksudnya bila dah sampai ajal kita, mungkin kita akan pergilah bertemu dengan Allah Ta'ala. Okey, so andainya Ramadan ini Ramadan terakhir, ramai ustaz-ustaz yang diminta untuk kupas tajuk tersebut. So sepatutnya kalaulah kita ni alhamdulillah lah kita ni pesakit kanser contohnya kan. Doktor dah beritahu kau lepas raya ni ataupun tak sempat raya kau bye-bye lah. Gone. Khalas. Gone. Jadi kita memang confirm rasanya puasa tak berbuka kot. Tak boleh macam tu kan. Kita dah menyalahi sunnah. Okey, kena berbuka. Nabi kata Nabi bersahur, Nabi berpuasa dan Nabi berbuka. Nabi juga berumah tangga dan sebagainya kan. So kena ikut sunnah Nabi. So andainya ini adalah Ramadan terakhir, maksudnya kita perlu betul-betul nekatlah bertaubat. Taubat dengan taubat nasuha. Buat amalan dengan sehabis baik, dengan sebaik mungkin. Jangan tinggalkan masa kosong berlalu begitu saja tanpa amal ibadat. Kan? Jadi kita tak tahu, kita tak pasti kita akan jumpa dengan Ramadan yang akan datang. Siti ada jaminan ke untuk jumpa Ramadan akan datang? Tak ada kan? Tak ada. Berapa ramai dah sahabat-sahabat Raya pun kita belum tentu lagi. Betul. Betul. Jadi maksudnya apa yang kita boleh buat, andainya kita tahu ini Ramadan terakhir, kita tambahkan amal ibadat kita, kita tambahkan sedekah kita, tambahkan solat-solat sunat. Solat fardu yang kita tinggalkan perlu kita qada. Perlu kita laksanakan balik. Perlu kita bayar hutang tu balik. Sehingga setengah ulama memberikan
pendapat kalau kita rasa kita macam terlalu banyak solat yang kita tinggalkan, solat fardu lah. So seeloknya selepas solat fardu yang kita buat setiap hari ni, Terus qada. so lazimi solat qada. Betul. Solat qada yang kita tinggalkan masa muda-muda dulu kan Siti. Sebaik-baiknya. Jadi sebaik-baiknya. Jadi sedikit pesanan ringkaslah kepada pendengar kita supaya Ramadan kali ini menjadi lebih menarik, lebih bermakna dan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, Doktor. Okey, sebagaimana yang saya beritahu tadi Siti, kita tak boleh anggap Ramadan ni adalah sebagai suatu adat ataupun budaya. Kita puasa, kita sahur, kita bangkit untuk sahur, kita berbuka, pergi solat tarawih dalam keadaan kita terpaksa kadang-kadang. Lepas tu tahu-tahu dah hari raya Siti kan? Lepas tu bila dah lepas hari raya kita balik kepada perangai yang lama. Habit asal. Habit asal. Jadi jadikan Ramadan ni sebagai titik perubahan, titik hijrah untuk kita berubah kepada yang lebih baiklah. Ramadan tidak menjanjikan kita ni untuk menjadi seorang yang sempurna, tidak. Yang paling sempurna Rasulullah lah. Yang paling sempurna, yang paling agung. Tetapi sekurang-kurangnya ada titik perubahan yang lebih baik daripada status kita yang baik kepada yang lebih baik. Kalau sebelum ni kita tak pernah buat solat sunat, contoh macam solat sunat duha kan, kita tak pernah buat. So cuba belajar, cuba baca solat sunat, kaedah untuk kita buat solat sunat duha. Sebab solat sunat duha ni pembuka pintu rezeki kita lah. Kita rasa lapang dan ia adalah merupakan sedekah bagi setiap sendi yang kita ada. Itu memang tercatat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita tekadkan azam, aku nak jadikan Ramadan ini Ramadan yang lebih baik daripada yang lepas. Tak nak dah macam rutin-rutin sebelum daripada ni, lepas Ramadan balik kepada yang asal. So yang pentingnya kita nekat at least ada satu ataupun dua perubahan yang baik kepada kita. InsyaAllah. Kalau sebelum ni merokok, so sepatutnya tinggalkan rokok tersebut lah. Tapi jangan tukar kepada vape lah Siti. Kan? Pesanan tinggalkan merokok tu jangan tukar pula kepada vape. Kita banyak kurangkan kos, banyak kurangkan masa. Isteri pun lebih bahagia, anak-anak pun lebih selamat kan. Boleh. Tapi itulah mungkin mengurangkan sikit sumbangan kepada KDN negara lah. Betul. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Hari ini perkongsian yang sangat menariklah bagi Siti. Episod pertama pun kita dah menarik, apa lagi episod-episod yang seterusnya. Banyak info yang kita dapat hari ini. Perkongsian yang sangat memberi manfaat lah kepada pendengar kita, insya-Allah. Jadi uniknya Ramadan ni bukan pada bazar, bukan pada mall sebenarnya, tapi pada hati kita yang berubah. Jadi semoga Ramadan kali ini bukan sekadar rutin lah, tapi jadi titik perubahan dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.